Hi, hello everyone. It's me again, Dr. Kumuda from our Medical Center, your gynecologist. So, hari ini saya nak bincang pasal ovarian cyst. So, ovarian cyst adalah kantung yang berisi cecair yang terbentuk pada kilang telur ataupun ovary lah. So, ia boleh berlaku pada sesiapa. It's very common. Yang remaja pun boleh dapat, yang dah menopause pun boleh dapat. Dan ada banyak jenis cyst. Dia ada simple cyst, follicular cyst, dermoid cyst, endometriotic cyst. So, ciri-ciri cyst ni kita dapat guess masa kita buat scan dan kita akan confirm selepas kita buat operate dan keluarkan cyst. Kebanyakan cyst adalah jenis yang tak bahaya dan selalunya dia boleh kecut dan hilang, especially cyst yang saiz dia kurang daripada 5 cm. Ramai wanita yang mempunyai cyst tak tahu pun dia orang ada cyst sebab kebanyakannya tak ada simptom apa-apa. Hanya segelintir sahaja yang akan datang jumpa doktor bila dia dah sakit sangat-sangat. Mula-mula tu mungkin dia diberi rawatan untuk appendix ke ataupun keracunan makanan. Bila buat scan baru dapat tahu ada cyst. Soalan yang saya kerap dapat daripada pasien yang mempunyai ovarian cyst, mereka risau sama ada boleh mengandung atau tak. Selalunya kebanyakan cyst ni jenis tak bahaya, so dia tak akan ganggu proses kehamilan lah. Okey, seorang yang disyaki mempunyai ovarian cyst, bila dijumpa doktor, first thing is kita akan buat pemeriksaan kesihatan ke atas diri dia lah. Number 2, we will do ultrasound scan untuk tengok size cyst dan juga ciri-ciri cyst. Number 3, we will send blood investigation untuk tengok tumor markers dia. So tumor markers ni akan bagi idea sama ada dia cyst yang biasa atau cyst yang berbahaya lebih kepada kanser. So after seeing all these investigations, doktor akan bincang dengan pesakit sama ada perlu buat pembedahan ataupun boleh tunggu dan lihat. So bila tunggu dan lihat, especially cyst yang saiznya kurang daripada 5 cm, dia boleh kecut dan hilang, tak perlu buat operation apa-apa pun. So in the next video, I want to share an experience about a young girl who presented with ovarian cyst. So itu adalah kisah benar. So tune in untuk next video.